Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 1 April 2026 Masehi, bersamaan dengan 12 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.16 minit petang. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini. Sekejap. Kemarin selepas pada buat video dari report ni, rumah kakak saya ni, saya terus kata lagi saya tunggu maghrib, semaya maghrib. Lepas tu pas semaya maghrib tu makan nasi, dan balik masak buat nasi tu, dan balik saya pun suruh sikit lauk lah, nak suruh biar ada kuah sedap sikit makan. Ada yang buaya goreng kunyit gitu, makan tu kurang lah, kering muka kuah. Saya ada buat kuah merah. Sebab siap kuah merah biasa. Masuk atau isya biasa tu. Tak pergi maisa dah. Makan nasi lalu. Bukan nak makan dah masa tu. Tapang makan dah. Tak maisa lah malah. Tak pergi ke maisa ke masjid lah malah. Maisa rumah lah malah. Pas sudah maisa tu baru saya keluar pergi ke kedai fikri seperti biasa, minum malam. Lepas tu naik internet ke apa semua. Adik main internet tu tiba pakai lama saya telefon. Dia suruh minta tolong buat kerja di rumah dia. Saya pun terima. Lepas tu saya balik dalam pukul 12 balik tu. Sebelum balik tu saya dah edit video lah. Sebab dah edit video, lepas tu dah separuh 5 video dah edit. Bukan edit malam lagi, dah sempat upload 5 video. Lepas tu dia bangun ngatuk tidur dah pukul 2 pagi. Bangun pada 6.50 minit pagi, bangun mandi semua subuh, makan sarapan sikit. Lepas tu pergi kedai fikri seperti biasa, minum pagi seperti biasa. Minum pagi biasa bila kerja tu, biasa minum pagi tu kedai fikri. Minum pagi tu relax tu, kejap tu. Lepas tu dari pukul 9, 8.50 tu barulah atau kalam saya ada lagi situ lah. Ada kedai tu duduk minum air. Dia pajak suruh gila lu. Pukul 9 tu gila. Apa ada nak yang lebih tu start kerja. Nilai 10 tu start kerja. Terus bila suku tak kerja tadi. Kerjaannya kasih siling punya. Dia tak royak nak kerja kau kasih siling. Kasih siling kan ni. Siling tu siling semen biasa lah. Siling kertas tu biasa dah. Bukan siling kapur. Bekas siling kapur dah. Lu habis. Berapa lu habis. Lepas pun nanti siling biasa. Kalau lagi siling kapur. Dia tak lekat mana. Anak kalau jenis tak ada pengalaman mana kan. Molek gua tu rangkau dia besi molek. Siling kapur ni. Kalau dengan kayu. Rangkau kayu tak berlekat ada. Ni kalau kakak saya ni dia pakai rangkau besi. Lekat molek. Pernah dah lurus sekali gitu. Lepas tu tak dapat balik. Setakat ni tak ada lagi lah. Tak lurus berapa lagi lah. Siling kapur. Lepas tu siap kerja siling kapur. Siap kerja tu dah pukul 3.10 siap. 3.12 saya terus balik lah. Balik ke rumah. Relax sekejap. Ada 3.40 saya mandi. Mana sampai rumah 3.20. Lepas tu dah 3.40 tu saya mandi terus bayar Zohor lah. Pas bayar Zohor tu nak sambung edit video. Siap upload video tu saya buat siap di kedai fikri. Upload video hot 5 lagi tu. Saya buat siap di kedai fikri. Lepas tu baru dan di kedai juga saya baru start edit video untuk channel berikutnya lah pula lah. Siap channel siap untuk upload video channel seterusnya tu. Lepas selesai upload tu saya tu lah tak siap lah klik sambung pula tadi. Saya cuba nak siapa dah siap dalam 2-3 gitu kan. Siapa ada kat kerja tu mau tukar saya tu tertangguh lah sekejap je tu. Lepas tu mari sambung lepas klik lepas main lahu tak dibawa sambung balik jadi video tiba-tiba mengatuk tidur sedang balik pukul 9 ni bang. Pukul 5 balik ni.
Aku net tempat aku net ni bangun net 5.50 HP ni bangun tidur. Bangun tidur tu terus mandi-mandi, terus main asar. Dan belah ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.